pasti mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Saya tak nampak tapi saya dengar kuat bunyi dia. Sekejap je. Saya letak dekat sini dulu. Oi! Kakak jangan segar saya. Kakak kalau segar saya, saya nyorok ni tak. Tadi yang dengar abang. Bang. Kami minta bantuan, datang sini tak? Kenapa? Tak boleh lah, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, selamat tengah malam. Nama saya J. Untuk rakaman malam ini, siasatan pada malam ini, saya berada betul-betul di tengah-tengah kebun kelapa sawit yang jauh dari penduduk kampung. Untuk pengetahuan korang, saya tak tahu apa peristiwa tempat ni maupun apa yang ada di kawasan ini. Selamat datang yang baru sampai. Namun apa yang diberitahu, tempat ini satu tempat rumah yang telah lama ditinggalkan dan ada pekebun yang terlihat seperti ada penghuni di dalam rumah ni. Admin para, you. Okey. Apa yang saya nak cakap, tempat ni tidak terlalu besar. Kawasan dia tidak terlalu besar. Namun sewaktu saya sampai tadi, saya dikejutkan dengan satu penampakan yang jelas di kawasan ni. Nanti saya akan tunjukkan video. Dia tak ada video, saya ambil gambar tadi. Jadi gambar tu saya akan sharekan di BTT saya nanti. Gambar penampakan benda tu melintas. So malam ni kita ada uji nyali, alright, di tempat ni kan. Sebab tempat ni kecil, so kita akan buat sesi uji nyali, alright. Okey, di sini saya akan berteman dengan Ghost Tube. Oh, tak boleh share. Okey, faham. Kita berteman dengan Ghost Tube sekali lagi. Kesan apa yang jangan pergi ke sana. Lebih. Di mana awak? Tentera 34. Oi, betul-betul aktif kau. Alright. Okey, saya bawa tempat anda. Ni nasib-nasib korang kalau korang boleh nampak, boleh apa.
Itu memang mata korang memang power lah. Okey. Rumah dia Yazid. Yazid pula dia sebut. Okey, dia seketul rumah, tangga dia pun dah hilang. Suara jelas-jelas Alhamdulillah. Terima kasih. Alright. Okey, rumah dia tak besar Kau boleh nampak Bilik mandi. Ada bilik mandi ke? Lah, bilik mandi depan ni. Ni, bilik mandi. Uish. Uish. Perasaan aku ke? Tak apa ni. Okay. Kita stay fokus kawasan ni. Okay. Alright. Kubur alung, kubur kebun belakang lagi tu orang kampung ada. Situ mana ada kubur Sudah dekat dalam berkahwin. sana kan. Betul tak? Tadi saya pergi ke ujung sana tadi. Perapian. Laluan dia tu kot, laluan dia ke sana. Rumah dia kecil. Ni bilik mandi tadi yang GT cakap bilik mandi tadi Okey, inilah bilik mandi Apa patut saya buat? Tak payah buat apa-apa lah. Diam je. Mata? Ada mata. Rumah ni konkrit gitu 2, 4, 6 tiang saja Dia macam rumah kotai lah kalau kita panggil kan. Macam rumah kotai lah kan. Dia akan datang. Santai dulu. Saya berada di Pontian Johor. Kampung apa saya tak boleh maklumkan atas sebab penduduk kampung di sini minta lokasinya di private kan, di privacy kan. Okey. Dekat Pontian yang saya boleh tahu di Pontian. Sebuah kampung pendalaman di Pontian Johor. Okey, nampak dia tak besar mana rumahnya, tapi inilah sebuah kampung pendalaman di Pontian Johor. Okey, nampak dia tak besar mana rumah. Dikatakan rumah yang ada, satu-satunya rumah yang ada di dalam hutan ni. Saya akan cari jalan macam mana nak masuk, naik ke atas ni nanti. Alright, so sama-sama kita boleh santai ke atas. Okay, kejap. Lebih jauh ni. Okay Kang, alright, alon. Alright, makasih lah. Saya tertarik di bahagian dalam ni kan. Kenapa awak datang? Tak tahu kenapa. Sebab kat sini ada laluan. Kenapa? Saya tengok ada track. Right. Santai dulu. Kita jalan dulu. Kita tengok.
ada laluan. Ada jaring-jaring Pasal ni mungkin rumah ni dulunya ni je lah tapak dia kan. Yang ada jaring ni semua kawasan dia lah. Tapi dah roboh. Menyanyi. Dah runtuh. Sekejap lagi lah aku nyanyi. Tak boleh nak nyanyi sekarang. Okay. Lantai dia pun nampak macam dah reput lah. Bobok. Dekat bawah ni pun satu kawasan laluan Rambut. Mana? Syam. Syam? Terima kasih. Hai, aku pergi sini pun kau kenal juga Syam. Awal GT. Lihat kat mana? Baru pukul 12.59. Seminit lagi akan jejak jam 1 Jangan. Biarkan ia. Ni tangga. Dan dia punya ni hilang sampai ke pintu. Tak ada lah. Kan? Alright. Bismillah. Ini nak kena manjat ni. Disogok. Dah, terima kasih dah. Semoga dimurahkan rezeki. Good night bro, good night, good night. Wish, apa dia tu? Anjing Wish, apa dia tu? Anjing Wish, apa dia tu? Anjing tadi. Okay. Dia main lari Bertarung. Bentilah. Benti apa tu? Muhammad Hafizun. Apa tadi bertarung? Awal-awal dia orang dah kenal Dia panggil nama saya Syam lah. Okay, saya pun push bunyi ayam dengar tak bunyi ayam? Ush, 2-3 laluan Ada 3 tempat ayam berbunyi. Saya pasang ke apa? Tu bunyi ayam. Beaver. Bunyi banyak bunyi. Ni bunyi haiwan dalam hutan sawit ni memang macam ni standard lah. Mantap pak. Kanak-kanak melekang awak. Janganlah. Belakang-belakang. Depan-depan. Mungkin. Jangan belakang-belakang, depan-depan. Kau belakang-belakang buat terkejut orang apa? Sekejap mic saya cabut dulu dia punya filter dia. Supaya Apa patut saya buat? Santai je. Okey. Ni baru tengok rumah Wish. Apa lah?
Lantai dia masih keras lagi. So boleh naik atas lah. Lantai dia masih keras lagi. So kita boleh naik atas. Ikutkan terima kasih yang berkongsi rezeki. Alhamdulillah. Semoga anda dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan, insyaAllah. Terima kasih bantu saya share. Kita akan tengok kawasan ni, dan sekejap lagi kita akan buat uji nyali di kawasan ni. Saya nak tengok di dalam bangunan, di dalam rumah ini sebenarnya. Saya tengah fikir, saya tengah fikir macam mana nak panjat untuk naik ke dalam, masuk ke dalam. Sambil-sambil tu korang tengok-tengokkan keadaan sekitar. Kita tak tahu kan, depan ke di belakang ke kan. Right. Yep. Okay, Ghostiuk, siapa yang ada kat sini? Detect, siapa yang ada dekat sini, Ghostiuk? Saya tak dapat detect ke. Ghostiuk sepi terus Okay, saya ada dengar bunyi cicak menandakan tempat ini ada penghuni menandakan tempat yang ini. Mungkin saya sedang mencuba. Mimi. Okay. Okay, saya akan gunakan IR, kamera IR. Saya akan cuba melakukan sebaik mungkin apa yang boleh dilihat pada waktu gelap. Okay. Okay, kita try Kanak-kanak. Kanak-kanak pula. Kanak-kanak dekat mana? Saya dalam kesakitan. Sakit kenapa tu? Syah. Syah pula. Syah mana ni? IR ni saya akan taruh dekat kawasan-kawasan yang spot sikit. Kat mana aku nak taruh Kenapa awak datang? Aku hanya buat siasatan. Tiada apa lebih daripada tu, untuk menyiasat apa yang benar, apa yang diceritakan di kawasan ni. Mungkinkah ini tempat tinggal kau, dan kau menjelma dekat simpang sewaktu orang tengah jalan laluan ni. Okey, cicak masih lagi berbunyi Kanak-kanak. Dari tadi kau mention kanak-kanak ni. Ush. Ya Jar, masih ada je. Syah ya. Ajar tak ada ajar. Syah je dia tadi. Macam mana aku nak manjat ni? Weh, siapa?
Kau yang boleh rebut treasure box tu ajar ada kongsi rezeki tu. Pertempuran. Kawasan ni juga ada pertempuran juga ke? Haluan masuk tadi Jangan suruh sebut nama Alah, mana tahu dia nak sebut kan. Sebutlah nama siapa, ajar. Siapa yang kau kenal kat dalam live ni? Sebutlah. Kan? Siapa yang kau kenal dekat dalam live ni? Kau sebut. Sambil-sambil tu aku tengah cari jalan macam mana aku nak memanjat benda ni. Tinggi sangat ni. Kalau ikut berat badan tak sesuai aku nak memanjat ni. Jangan menyamar bunyi kodok Perempuan pula. Okey, perempuan dalam live Perempuan dalam live ke tempat ni belum? Penyihir. Sihir pula. Ada perempuan penyihir ke kat sini? Ke rumah ni? Selesai. Apa yang selesai? Ada dalam malam sebelah Sebelah mana? Cis, dia panggil saya perempuan penyihir ke apa? Taklah. Mungkin tempat ni kot. Mungkinlah. Sebab tu sebab saya cakap dalam Ghost Tube ni kita tak boleh mempercayai 100%. Tapi ada kalanya berketepatan dalam situasi yang mana kita lalui. Berkilat-kilat ni. Lucu Lucu je dia kata. Datang. Kau datang? Okey, dari arah mana? Kiri, kanan, atas, bawah? Belakang rumah ni. Apa patut saya buat? Tadi kata datang. Sentuh. Sentuh apa sentuh? Lebih jauh. Banyak benda laru Oi. Lihat. Ya kan, aku rasa macam ada something yang hampir ke sini Dengar tak? Tinggalkan saya sendiri. Dengar ke tak korang? Myra. Kaya. Sekejap kan. Aku dengar macam tak sedap benda aku dengar ni. Bukan panggilan atau apa Tidak menghormati. Sekejap aku cuba fokus. Tapi bunyi dia dekat kawasan ni. Harta mana pula ni? Terima kasih Senoti Canai. Alhamdulillah. Haira Kejap aku dengar something. Bunyi mengerang Bunyi mengerang. Hello. Uish. Bunyi mengerang. Kejap. Aku cuba fokuskan. Hello. Aku cuba fokuskan. Sekejap kan. Aku cuba fokuskan. Sebab Aira, bukan Aida Kalau Aida ada kat dalam live ni. Aira pun ada kat live juga kan. Dia bukan dekat kawasan rumah ni. Dia bukan dekat dalam rumah ni. Tapi Sentuh. Selesai. Lebih dekat kawasan ni. Kawasan depan ni. Lebih dekat depan ni. Dan juga sekeliling
Aku bukan cakap kosong lah. Aku bukan cakap kosong. Aku dapat rasa ni. Sekejap ke? Sekejap. Aku cuba. Aku cuba dapat rasa. Teruskan. Dia orang minta kau pergi ke belakang rumah tu lagi. Di mana kita? Dekat depan rumah. Aku kejap. Sebab aku ada dengar bunyi something yang tak sejuk ni. Baik. Nanti dia orang minta kau pergi ke belakang rumah. Bukan depan, belakang rumah. Macam bunyi ngauman. Oh, mengerang. Saya sedang mencuba. Cuba apa? Korang-korang kat dalam ni, saya dah pasang mic. Jaga kejap lagi. Sakut lu bos. Daus. Santai ni. Tak boleh santai ni. Sebab santai ni. Sebab Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Jika binatang pergi. Korang dengar tak? Saya tak nampak tapi saya dengar. Kuat bunyi dia. Kejap geng. Saya letak dekat sini dulu. Oi. Apa kau ni? Bunyi kat sini. Saya letak dekat sini dulu. Oi. Apa kau ni? Bunyi kat sini. Hui. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Jangan gelakkan aku. Serius lah. Benda ni kali kedua saya rasa. Tapi bukan di sini. Okay, saya stop rakaman IR dulu. Sekejap. Aku tak heran bunyi gelentang-gelenting ni. Tapi aku lebih heran bunyian. Seperti sesuatu yang ada. Mungkin bukan mungkin lagi, ni betul-betul ni. Sekejap IR pun aku tak pasang ni. GT Tarian. dia gerak bro. Seatbelt tak pakai phone. Kalau tak terbaling pun jangan. Saya dah upgrade audio, so korang boleh dengar InsyaAllah kau boleh dengar dengan jelas. Daripada segi mic saya telah tukar InsyaAllah yang terbaik. Tangan. Kau yang kau bukan. Kejap. Saya try guna. Oh. Ini kali kedua aku rasa macam gini. Allahu Akbar. Jelas weh. Korang dengar tak? Aku nak tahu korang dengar tak? Kalau korang dengar maksudnya video tu terakam, bunyi tu terakam. So aku boleh ambil bunyian tersebut nanti. Oh, kat sini. Duduk. Ya, aku tengah duduk ni. Mana kau tahu? Dekat base dapat. Dekat base dapat Bunyi mengerang tadi, confirm.
Sekejap ya. Suara meraung. Mengeram dengan bunyi benda jatuh kat tembung tadi tu. Okey. Cantik. Apa yang membawa anda ke sini? Cerita dan kisah. Menggali. Aku tak nak ambil apa-apa kat sini. Okey. Macam gini. Aku bukan buat ganggu tempat ni. Aku pun tak buat kecoh dan tak buat bising. Aku percaya perkara-perkara yang gaib. Aku percaya apa yang ada di sebalik mata. Namun, benarkah tempat ni akan menunjukkan kewujudan kau untuk mengganggu ataupun mengganggu orang-orang yang sedang lalu di sini, penduduk kampung di sini ataupun pekerja-pekerja ladang di sini? Kerana ini salah satu rumahnya yang berada di tengah-tengah hutan ni, di kelapa sawit ni. Adakah itu engkau yang membuat gangguan? Sekiranya ada, bunyikan sekali lagi dan gerakkan apa yang ada di sekeliling. Itulah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Nyata. Saya masih lagi merakam menggunakan kamera infra. Aku nak manjat benda ni, hilang fokus aku nak manjat pula. Aduh. Okey, ayam bunyi sekali lagi. Selepas bunyi ayam biasanya dia berbunyi lagi. Uish. Tu dia. Bunyi lagi. Uish. Tu dia. Meja. Dia ingat aku main-main ke apa? Tak dan aku nak main-main. Kejap. Okey, bunyi ayam di belakang aku. Kat sini. Waktu pun sekarang. Apa yang Assalamualaikum, membawa bosku. anda ke sini? Mantap. Terima kasih. Okey. Bunyi gebuk Tiba. Ui, bunyi gebuk. Korang dengar ke tak dengar? Korang dengar? Memang kat sini bunyi dia. Bunyi gebuk. Ui. Dia berlari dalam hutan. Kak Zaid. Aku rasa kalau Kak Zaid datang sini, Disogok. rasa Perapian. orang macam aku nak cakap Korang tahu tak tong plastik tu, tong warna putih plastik, tong cat ke apa kan? Kawan. Letak kat tanah, lepas tu dia ketuk tung tu aku panggil gebuk kan. Perempuan 3 kali dia sebut. Perempuan penyihir 1 kali. Perempuan dah 3 kali dia sebut Okay. Di kawasan ini saja aku dapat terasa bunyian dan energi mula meningkat tahap energi sekarang mula meningkat. So, apa tadi? Aku pergi ke belakang tadi dia bunyi korang dengar sekali lagi. Sekejap, aku nak bagi warning sikit. I love you, Mama Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barat. Wadak GB Boss Try. Buka GB Ghostbox terima kasih Kak Zack. Semoga dipermudahkan rezeki insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, ada yang minta saya buka GB. Admin saya minta buka GB. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Habibi ya Maulana. Lihat. Lato-lato pula. Terima kasih yang berkongsi rezeki. Okey, saya pergi lagi. Setelah saya kata haiwan pergi, bunyi tiada Okey, saya sampai ke belakang.
Bismillah dengan nama Allah. Haiwan ataupun makhluk Allah seperti haiwan minta beredar pergi dari sini. Aku tidak mengganggu kalian. Hanya aku membuat siasatan di kawasan ini yang dikatakan ada kemunculan dan kewujudan. Okey? Apa? Okey, ini adalah lampu yang paling terang Sebab dalam hutan saya perlukan pencahayaan yang cukup terang kerana Selesai. tempat terlalu besar kan. Jadi saya kena buka Pergi. lampu yang terang. InsyaAllah. Lapar. Bismillah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Oh, siapa? Oh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Apa tu? Oh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Apa tu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Ho. Apa tu, geng? Bagaimanakah ia berfungsi? Apa tu, geng? Korang nampak tak? Bergoyang Oh. Dia tak bagi aku masuk Melentur dahan tu. Melentur dahan tu, geng. Terima kasih yang berkongsi rezeki. Siapa? Apa dia? Apa dia? Kata sekali lagi. GT kau diam. Ya. GT kau diam. Ada yang cuba bercakap tadi ni. Suara yang kasar. Kabus Berkabus Aku tak tahu dapat rakam ke tak dapat rakam pokok yang melentur tadi kan? Terima kasih yang berkongsi rezeki. Alhamdulillah. Syirah, terima kasih. Alhamdulillah. Apa khabar? Khabar baik. Belakang awak. Belakang aku. Mana? Apa patut saya buat? Dia kalau pokok kelapa sawit ni, itu tengok berabuk. Aku tak nampak, aku nampak. Berabuk Dia kalau pokok kelapa sawit ni, saya pernah kena 2 kali kirakan ni yang kedua lah. Pada dalam hutan. Dia memang suka main dekat pelepah-pelepah ni. Tadi pelepah yang ini. Yang dalam ni. Melondot Okey, kita positive thinking. Mungkin binatang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Okey. Terima kasih yang berkongsi rezeki. Alhamdulillah. Korang just komen je, geng. InsyaAllah aku akan baca. Uish. Tu tu. Apa lagi tu? Apa lagi tu? Siapa nama anda? J. Saya sedang mencuba. Saya berada di sebuah kampung di Pontian, Johor. Oh, tanah gambut dah, geng. Sini tanah gambut dah. Sana jalan jauh, saya tak tahu pergi mana. Siapa awak? Aku penyiasat paranormal. Sekiranya ada laporan atau pemakluman tentang aktiviti-aktiviti paranormal yang berada di suatu tempat, aku akan hadir untuk menyiasat. Adakah benar? Ada lolongan, yes, betul.
Dengar kan? Sudah berkahwin. Sudah. Janganlah nak try pula. Tak nak try. Apalah. Gila. Gila dia kata aku. Nak try dia kata gila. Okay, terima kasih. Tak adalah, aku gurau je. Aku gurau je. Darah. Hah? Ada darah ke? Tak adalah. Gila. J. J. Tu. Pandai pun sebut nama aku J. Terima kasih. Kenal Oi, bunyi apa tu? Dia cakap abang masih dara ke? Kau gila ke apa cakap aku masih dara? Tanya kenal John tak? Sentuh. Sentuh mana? Kau kelapa sawit muda ni. Bawah ni. Ada bawah yang bakar-bakar kat sini. Okay lah. Institusi. Institusi? Institusi apa? Saya lowkan balik lampunya. Panas nanti kan bateri pula kojo pula kan. So kita pakai medium. Nasib dia tak tanya John kelabu ke John merah. Itulah. Tapi John merah pun sekarang aku dah tak risau. Canyon je, Canyon. Bekerja. Cio lah cerita pasal ukuk pula. Biarkan ia. Biarkan berlalu Sebelum engkau kemari, tiada resah, tiada khawatir, menjelang kemesraanku yang dirindu hanya syahdu. Mengapa itu? Salam. Waalaikumsalam. Mahu jadi teman, mahu jadi kekasih selamanya. Aku bukan lagi mainan dulu. Telah ku campakkan kau ke mana. Apa patut saya buat? Tak nak ajar nanti dia kata apa kau? Gila. Dia cakap kau gila. Baik tak payah. Apa? Nyanyi betul-betul lah bos. Allahumma salli ala Muhammad. Apa tu? Oh tu apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Aku nampak tadi something. Apa tu? Dengar. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Ia akan datang. Kau ni yang buka-buka je lah. Lebih jauh. Jauh pula. Abaikanlah. Mungkin binatang. Bunyi atas pokok lagi bunyi lagi dekat bawah. Seperti ranting dipijak Bunyi seperti ranting dipijak Kacau betul lah. Baru nak letak benda ni kat sini. Jangan lepas sangat. Itulah. InsyaAllah. Kita jaga diri insyaAllah. Sekejap. Terima kasih Zuan. Semua dimakan rezeki. Alhamdulillah. Okay. Saya berada di
Bertarung. Bawah kolong ni. Okey. Okey. Saya berada. Disogok. Sekejap, GT. Saya berada dekat bawah rumah ni. Tadi, pokok yang melentur, dahan yang melentur dekat depan sana. 2 kali. Lepas tu, dengan bunyi lalu benda yang berjalan dekat dalam semak sana. Kawasan Duduk. dalam sana. Kita tengah duduk lah ni, kejap. Penat. Okey, kalau kau tengok aktif GT ni berketepatan dengan apa situasi sekarang ni. Jadi dia menyampaikan sesuatu yang betul, yang tepat dengan keadaan semasa. Disogok. Jadi korang boleh dengar betul. Kalau rajin korang cantumkan ayat-ayat tu. Okey. Satu lagi, tadi ada bunyian. Mungkin dapat dirakam bunyian tu, insya-Allah. 2 kali bunyi dia di sebelah sini. Di sebelah sini. Tapi saya tak pasti bunyi apa. Bila saya baca doa Nabi Sulaiman, dia berkata sekiranya haiwan pergi, maka bunyian tu dah tak ada. Alhamdulillah. Mungkin kita tengok macam mana. Ada tak gangguan yang terlalu kerap di kawasan ni, seperti mana yang diceritakan kepada saya? Ada terlihat sosok wanita di simpang jalan. Mungkin dia tinggal di kawasan ini, sebab rumah ni hanya satu saja di sini, di dalam hutan ni. Yang lain semua hutan. Jalan keluar, nanti saya akan tunjuk anda jalan keluar dia lah. Okey. Mimi. Oh, apa? Apa yang kau cakap? Mimi. Ada Mimi ke kat sini? Ada Mimi ke kat sini? Okey, untuk pengetahuan korang, kita pergi sini di kampung ni, saya telah minta kebenaran dengan penduduk kampung di sini untuk membuat rakaman dan juga live berkenaan dengan aktiviti-aktiviti paranormal yang terjadi di sini. Namun kita akan siasat atas kebenaran dia. Kalau tiada kebenaran, kita tak akan buat aktiviti ini. Bateri saya penuh Aduh, tak nampak pula. Cuba kau tengok betul. Dia terjadi lagi. Bateri saya full bah. Di sini. Full bah. Mati sendiri. Apakah? Mati sendiri Saya tekan baru dia hidup balik Oh, sudah. Tak apa, saya akan gunakan untuk sesi uji nyali. Okey, kita stop sekejap. Tak nak bagi dia panas ke apa, kita akan gunakan untuk sesi uji nyali. Kat mana ni bang? Saya berada di Pontian Johor. Oi. Di Pontian, sebuah kampung di Pontian Johor. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Yariba. Alhamdulillah, semoga mudah-murahkan rezeki John. Terima kasih. Uji nyali. Ada uji nyali. Alright. Awak tu bila nak turun sini untuk uji nyali? Kita sama-sama uji nyali. Okey, saya boleh cakap dapat rasa energi. Memang ada energi dekat sini. Cuma kita hanya perlukan
Nampak? Nampak tak? Siapa nama tu? Min. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ke bang. Mudah tak apa. Mudah tersedut alhamdulillah. Nampak di kawasan rumah ni, di bawah rumah ni EMF boleh dikatakan 3.0 miligauss. Tinggi Saya tak setting, saya tak apa. Naik turun nampak. Okey. Nampak tak? Di bawah rumah ni saja Ini manual punya EMF, bukan digital. Kalau digital tak tahulah macam mana. Digital tu macam Ghost Tube. Ghost Tube dah senyap. Aku suruh senyap, kau senyap Ghost Tube Kau pandai kau. Okey. Ghost Tube. Saya akan panggil volunteer untuk stay uji nyali di sini. Okey, saya akan panggil volunteer untuk stay uji nyali di sini. Jadi kepada anda, okey, saya nak tanya anda sebab saya dah biasa uji nyali juga kan. Okey, tak ada masalah. Ini saya up pada anda semua. Okey, up pada anda yang ada kat sini 67 mata memandang. Sekiranya anda mahu volunteer uji nyali di sini, tekan 1. Sekiranya anda mahu saya uji nyali di sini, tekan 2. 73 mata memandang sekarang. Terus. Nombor 2 adalah volunteer, nombor 1 adalah saya. Betul lah aku cakap. Okay, nombor 1 saya nombor 2 volunteer. Komen. Siapa awak? Nombor 1 saya, nombor 2 volunteer. Nombor 1 saya, nombor 2 volunteer. Komen, cepat komen. Saya J, penyiasat paranormal di sini. Okey, energi tengah ada Energi tengah ada kat sini. Dua. Abang Wan, kau datang sini kan? Siapa awak? Saya undi 1. 2. Saya J. 2. Siapa? Terus. 2, 1. Cepat. 2. 1. Seri ni. Saya dengar ada orang menangis Lek. Request letak one tiger. Ini tak ada hal. Nanti kan ada yang sejuk-sejuk pegang dia kan. Dia biasa macam itu. Terima kasih. Sama-sama. Kita tak nak bermusuhan kat sini Kita tak ganggu siapa-siapa. Tapi energi dah kuat kat sini. Jadi saya akan buat uji nyali di bawah ni, di kawasan ini juga Jadi kamera akan fokus mereka yang uji nyali ataupun saya uji nyali. Buat pul. Allahu Akbar. Kenapa tak cakap? Sorry. Okay. Betul juga. Tak payahlah. Mana-mana pun boleh. Menonton. Tak buat full. 1:41 jam. Okey. Kita buat satu sesi uji nyali Alright. 1 host, 2 abang tiger. Yelah tadi saya dah cakap Mbah on the way nak jadi pocong. Sudahlah Mbah. Aku geram dengan Mbah. Ujung-ujung tengah lepak kat rumah Kak Ani kan. Pandai. Okey, kita akan panggil tengok 2 lebih banyak Kalau saya scroll kat sini 2 lebih banyak Okey, kita akan panggil 1 volunteer untuk uji nyali di sini. Emran. Okey. Ulang. Kita akan panggil 1
nyali. Orang nak tengok engkau lah Wan, uji nyali. Kau besarkan sikit mic, kau punya mic. Saya datang. Okey tu dekat phone, dekat live. Okey, cakap. Kau jangan nak banyak bunyi kau John JB. Kau dah ada uji nyali pakai kasut bola. Kau nak main bola ke nak uji nyali? Tai. Dia malah nak type, jadi dia cakap dengan walkie-talkie sampai kat kau Okey geng, saya akan keluar sekejap jemput. John JB, kau jangan sampai aku buka cerita lama. Lu mau buka cerita lama? Awak kasi buka mah kat sini. Okey, kita jangan buang masa. Kita akan panggil satu volunteer uji nyali. Terima kasih. Okey, mereka tengah bincang untuk siapa yang turun kat sini, sama ada Wan ke volunteer kita yang datang daripada Pasir Gudang ke, kita tengok macam mana. Tapi sahabat kita seorang tu dia menggunakan tongkat baru lepas insiden. InsyaAllah lah kalau dia uji nyali, mungkin dia dah tak pakai tongkat selepas ni. Okey, so saya menanti panggilan daripada base untuk uji nyali. Saya akan set up di kawasan ini. Allahu Akbar, bismillah. Okey, macam mana? Disogo. Yang ada kat dalam ni yang baru-baru masuk, boleh bantu saya share live. Korang boleh tengok EMF tadi Mantap kan? Terima kasih. Lawan Tiger yang baik dan handsome. Bunyi lagi kat dalam. Bunyi lagi Nampak? Energi masih lagi tinggi dekat sini Energi masih lagi tinggi kat sini. Kalau korang kata on, korang tu WhatsApp aku. WhatsApp pula, walkie-talkie aku. So aku akan jemput korang masuk ke dalam. Membosankan. EMF masih lagi tinggi Emran. Disogo. Siapa Emran? Wih, masam ada orang masuk kat sini rupanya. Kejut aku. Datang tak cakap. Okey. Datang tak cakap. Tutup. Tiba-tiba je. Siapa yang duduk? Anak buah mah. Anak buah? Anak buah lu lah. Buah matang Ya, buah-buah. Okey, main sekejap tu. Wan, tolong Wan kejap. Anak aku. Salam. Aku dah cakap ni. Live dulu. Okey. Panggil, musuh aku. Emran. Pegang ni kejap. Kita nak setting dulu. Macam mana nak naik? Tak ada pintu je. Tak boleh naik. Sekejap. Pegang sekejap. Ramai gila nak engkau. Ramai gila nak suruh engkau uji nyali. Dia orang memang mana dia bagi gift kat aku. Tak, John yang suruh. Paling ramai John komen. Apa khabar? Dia memang tu. Dia nak aku buka cerita lama kat live ni. Dia nak aku buka cerita lama. Kalau kau pegang ni, aku pergi sekejap. Okey. Sekarang saya bersama dengan volunteer. Ni adalah penduduk kampung kat sini. Nama dia adalah Buda. Buda, dia duduk di kawasan ni lah. Tapi tak kawasan ni. Macam nak tombang ke? Macam belum lama lagi dah tombang. Okey. Dia sebenarnya bukan target saya, ataupun saya nak dia uji nyali kat sini. Bukan volunteer asal. Volunteer asal mungkin tak berapa okey. So kita bagi dia dulu untuk sesi uji nyali pada malam ni. Jadi dia ada sedikit kelebihan sistem Sixth Sense. So apa yang ada dekat sini, so kita tengok. Terima kasih. Apa yang ada dekat sini. Jadi energi memang kuat. 3.0 miligauss. Okey, jadi bau-bauan pun dah mula naik.